Ada orang tanya, SUV elektrik boleh masuk air ke? Meh, tengok ni iCar 03 bakal ditawarkan dengan 3 jenis drivetrain iaitu two-wheel drive, intelligent wheel drive dan REEV. Hanya two-wheel drive dan intelligent wheel drive yang akan dilancarkan dulu. Intelligent wheel drive ialah all-wheel drive system di mana dua motor elektrik berada di hadapan dan di belakang. Talaan tak berbeza di mana 165 Nm di hadapan dan 220 Nm di belakang membuatkan SUV ini rear wheel bias dan selepas kami mencuba obstacle course, takkan nak lalu jalan kebun tu tak jadi masalah. Dengan ukuran dimensi 1715 mm tinggi, 1910 mm lebar dan 4406 mm panjang, mampu berikan approach angle 32 degrees dan departure angle 28 degrees kepada iCar 03 ni. Jadi, boleh masuk air tak? Boleh. Sebab bateri dalam iCar 03 mendapat pengiktirafan IPX8 dan IPX9K. Manakala untuk kabel wiring, IPX67. Ukuran maksimal water wading iCar 03 ialah sedalam 600 mm dan boleh tenggelam selama 6 minit. Harga anggaran pula ialah RM145,000 untuk two-wheel drive dan RM155,000 untuk intelligent wheel drive.